Jom ramai-ramai datang ke Kikmas Selangor. Nama saya Ahmad Ali Azim bin Ahmad Farah. Saya Ahmad Adam Haziq bin Ahmad Farah. Tapi muka sama kan? Okay. Memang datang sini hari ni sebenarnya nak kerja apa? Sebenarnya kami dapat letter untuk JMI ni, tapi memang nak tengok untuk semualah universiti yang ada kat sini. Tak dapat offer letter? Bidang apa tu? JMI, saya dapat JMI UTP Foundation in Engineering and Science. Wow. Tapi kalau ikut foundation ni, dia ada target tau. Dia nak pergi dalam bidang apa spesifik kan? Awak ni target sama ke lain-lain? Lain. Lain. Saya chemical engineering lah mostly saya nak pergi. Awak nak apa? Saya nak buat sustainability energy, power. Sustainable energy, awak buat chemical? Ya. Bukan duduk jauh-jauh je? Boleh ke? Boleh. Okey, good lah. Terima kasih. Kita bersama dengan Azim Ya betul. Azim lepasan STM kan? Ya betul. Okey, so Azim minat dalam bidang apa? Saya minat dalam bidang perniagaan dan juga IT lah. IT dan juga perniagaan? Ya betul. Okey, kalau dalam bidang IT dan target nak buat apa diploma? Yes, diploma and kalau boleh sampai degree lah. Okey, memang bagus. Tapi rasanya memang sekarang ni dah ada bidang business IT. Oh. Dia ada business, dia ada IT. Mungkin nak tengok dekat College Professional Mara atau UniKL ataupun dekat JMI, tapi ke mana pun dekat sini banyak college ada, so datang beramai-ramai, check it out. Okay? Okay. Good luck. Thank you.